Alhamdulillah beres salah satu Ning cucu Pak Culeh tengok belakang saya ni. Ning bunyi kata mari tak cukup lagi Ning. Kalau cukup kalau lagi nak terima kasih lah kepada semua hok mari yak pagi lagi lah dah sampai ke petang. Ni nak pecah ni dia bukan amal tengok belakang kita ni. Amal tak? Amal. Terima kasih belakang. Kau mau kita duduk tengok awak demo dalam telefon. Baik cuak kali. Hari ni jumpa sungguh. Hari ni kita duduk di Tabah dengan kena? Dengan nasi kabur. Ning pergi belakang gu. Pergi belakang ke? Hari ni mari mana gu? Mari mana cerai lah. Sungai Padi dah. Sungai Padi. Mari daerah Sungai Padi. Daerah Sungai Padi. Ini salah satu sahabat kita tak biasa jumpa ni. Tapi kita kenal dalam telefon dah. Ni nasi kabur ni kita duk tengok lapongan fok dia tu. Salah satu duk jadi apa? Kita duk tengok ya jadi. Betul lah. Pergi belakang gu jadi lah ni. Tak lagi. Lagi yang wina sehat tu so tu. Ben, ni salah satu sahabat daripada Pak Dado. Oh, salah satu kalau kau segi ular tak boleh dah. Ni. Banjo. Ni Pak Sumat. Oh. Ni. Apa? Numan dah. Oh. Sini. Buat klik call sejuk bagi aku. Terima kasih dah bagi orang hari ni. Oh. Alhamdulillah dah. Hari ni bemak sebelah air batu bemak dah. Salah satu ni dia kenal lama dah. Lepas tu pasal pergi rekan-rekan dengan adik dah. Ya, Belum. Awak suara merdu ni memang ni. Kau pula nasib lah ni dia jadi juri kan? Ada kat lalu lah. Duk main tu nasib kau emak? Dah. Dia kan? Ada pada lah. Ada Kerja lagi. Memang ni nak cerekit. Alhamdulillah memang dah terima kasih banyak-banyak semua. Mari bersama dengan isteri dah kat kita tu makin bawah. Alhamdulillah Ming. Salah satu sahabat daripada Jalan. Hot suit tu cerai 53 kita duk makan set 50 kok tu. Ming tahu tak gitu? Pia tu Tak. Tak tahu. Tak cari tu ada. Hei, jangan kata gitu ni nak kata dia. Ada. Ni yang tu raya ni. Ni Ming, tu tak lupa juga Ming orang hak pesan karel lagu. Bang Ming dah. Mamanya. Oi, mamanya. Yang belau. Baik, cubi lagu kita sikit dah. Lagu apa hai? Lagu misal mula-mula kita jumpa ni. Ke rasa serabut. Ku mari rasa bosan. Nak mari masjid raya. Tapi ku tak tahu jalan. Tok dia ni memang luar biasa. Dia fikir gapo pop. Dah, dia nampak lah. Alhamdulillah Ming, ni keluarga sebelah lek Dado. Sebelah lek bini lah ni. Lama ni. Anak Natu Motif. Mak dia tak ada lagi. Ni anak cucu Natu dia mi. Lu lama sungguh. Tak lagi habis lagi mi dah. Terima kasih banyak-banyak kepada orang mari mi. Alhamdulillah mi. Mang. Salah satu orang kapal cerai ni juga tapi banyak kedok kau sebelah tanya mah. Lalu ni dia buat bisnes di kedai kawai go. Dia nak makan amazing di kedai lah. Alhamdulillah mak. Terima kasih dah. Alhamdulillah hari ni awak-awak kru. Nak lihat tu. Kru kat Asoh ni dah. Besok dengan saya lagi. Lepas tu mari kat anak saya pula dah. Lah ni kasihan dah kru dah. Okey, alhamdulillah Ming. Ni set kru Ming. Alhamdulillah. Ni sahabat sebelah lek jalan pula Asoh. Mana orang ni? Oi, ni geng. Oi. Beh. Sak dah ni? Sikit. Beh. Tak buat berita hari ni dah. Mana pak kau anu? Ada ku golok. Ini beheng. Bayi tak lagi? Bayi tak lagi. Tapi dia kira bagi dah ke tangga. Bang, lagu mana habis sendah pokok kayu lah ni? Alhamdulillah. Ben. Dia main apa ben? Ni salah satu orang abuso pengalaman. Oh. Cikgu. Ustaz lah. Lengkan dah. Learning dah. Duk naik dalam feed kita. Adalah konten mai kok Nelo mudah cari. Dah. Tak nak mikir banyak. Tak nak tu bateri panas. Lah dah hari ni Nayuk sebelah Nanak dah. Dia tiga empat dah ada dah. Oh kanan ni dah. Mari Nayuk Medan lah. Mari siapa dah dicerai hari ni dah. Kang naik anak dah. Alhamdulillah dah sesak dah. Tak dah. Ya, terima kasih kepada Nayuk. Terima kasih belaka kepada orang-orang kampung sebelah Pak Dado rumah isteri. Alhamdulillah beh. Adik sebelah tanya mak. Ataupun cahaya nikah muda yo. Nikah dah. Yo umur berapa dah? 22. Bini lagi? Tak lagi. Malu dia yo. Cuyak lagi atas tak ada bini.
Kena sedap enak, kena keja. Pero bening, kena ngepek bening. Ngepek tak? Ngepek. Alhamdulillah be. Abeki sebelah berapik be. Rumah saya ni hak nampak comel pergi buka pintu. Sini. Ni tu ayo ni. Tu original. Kita biasalah duk gitar rekan di berapik buat siapa duk nak buat rumah duk cari pintu selai gini. Saya nak enang Abeki ni. Terima kasih lagi dah. Alhamdulillah Ming, hari ni gangster hari Ming. Gangster Ming. Gangster jangan apa? Bukan gangster nampak tak molek. Hari ni awak-awak awak gambar ni semakong apa? Semakong kopi dah. Semakong kopi mau bete. Ni be, mari daripada jalan campur tangan koko resok apa campur belakang dah. Oh, buat mari dapur ke pipa mana? Itu mujur tak bawa air mari. Tu yang jangan. Ya usah ada duit bayar lebih. Bagi batu ke pintu. Bing, terima kasih banyak-banyak kepada Wak Ya. Farun dok. Okey. Mari dengan isteri orang tua semua. Masya-Allah. Kalau bersatu dah mak itu dah. Okey, beres. Alhamdulillah Ming, hari ni abang lang kita salah satu duduk di Lekok Jengah ni lah. Dekatlah dengan rumah Hasama kita dah. Tapi lah ni duduk jiwat Turki ko sebelah Tabak. Ya. Kedai baby toy dah. Tak bayi toy. Jual bagi anak-anak dah. Ya. Terima kasih belang anak-anak dah. Baiklah, terima kasih kepada Abang Umar dan Kak Ada kita. Salah satu kami ada dua cerita jual umum dah. Oh, nasi lemak, nasi daging, dia cukup lekat dah. Situ tu Terima kasih. Mai daripada golok kat dah. Alhamdulillah hari ni bos ada. Bos kita itu yang bos kita ni kita biasa kerja ayat. Saing lagi dah. Biasa jadi bos lagi. Paling kahwin ni kena tunggu demo gini. Oh, ya dulu. Kita biar duk buah-buah lagi kan. Lepas tu sampai kau dia ni berjaya kita ni tunggu celah-celah dia itu. Tunggu bekah orang panggil ni. Hei, dah salah satu dia buat biasa dah buat konten cai madu kau. Dek sign pun aja dah. Hari ni mari makan sedap je. Tu dah. Terima kasih banyak-banyak weh. Yo kita tu dan nak kahwin dulu. Tak mau moyo lah tengok moyo weh. Terima kasih kepada Kak Ya. Salah satu duk jual ming dah. Kita biasa jual makan ming kedai duk di Padabola. Tesapan tak baik. Tesapan tak baik. Ni salah satu tenai ming. Tenai orang di wilayah rumah kita. Tenai besar tak ambil duit. Jangan. Apa kat tu kau bak? Besar tak ambil duit hanggo. Sahajalah halo be. Kita ni tapi rabas je 10,000. Rabai sabu. Ni tenai mari daripada daerah tak baik. Kita hari sebab lepan je ni. Alhamdulillah. Kalau orang lain tu tak pergi. Kita padah tenai ni satu hari masalah nak cari tenai. Ni tak ambil binian duit. Tak ambil binian. Aduh. Assalamualaikum Kak Ya Bebe yo. Mari yo. Mari. Tapi ceng yo pi tahu mari dak. Tahu mari aku lagi. Yo lo. Mari dah so. Halu yo mari siap lah orang bakak buku ramang lah yo. Ni gege luar ni kat. Gege luar. Sebab Kak Salim mari. yo lo min. Kak, bangun ning tabas apa dah? Ning daerah Sungai Padi pula. Gege dah kok ani pun jalan. Soho kak ni. Pakat jauh ada demo, tengok orang kali jauh. Mana tengok ni dah kak duk masuk ni min. Ya. So. Kau mak abang yang nak masuk. Gapo ni min? Hei. Kau tengok dah. Deh, jangan sudut wi lama kau duit kau kak. Terima kasih banyak-banyak dah. Sebenarnya bahagian ni tak ada duk gapo. Kecil besar tak ada duk. Tak ada duk Ya kisah. Allah, nama saja. Alhamdulillah hari ni Kak Cucang pun boleh mari juga dah. Kak Cucang Center. Salah satu dia buat turkit buka kedai rocek kat jalan. Di Blue Canning abang salah satu ni orang Islam kita boleh buka kedai besar ni. Biasa kita duk tahu kedai kalau bagi tolak-tolak ni Cina banyak kan dah. Ni orang Melayu kita ni luar biasa sungguh-sungguh. Terima kasih sama-sama Kak Jana. Lepas tu doa minta Nabi kau bahagia we selamat dunia dan akhirat. Amin. Biar abang nikah dulu dah. Taklong hafak abang pakai 5 tahun pun ni tahun yang telah pamari dah. Kalau kuasa dada sebut kata belah falla. Hei. Sungguh. Nah, sungguh. Campak. Ni salah satu campak. Campak sibuk. Betul. Duk. Suruh tok je. Duk. Salah satu taklong hak saya ni bang. Hak nerok lah apa hari tu. Hak nak asak kereta hak kaya pakai.
Dia kita nikah dengan isteri kita ni salah satu hok duk nampak ramai comel-comel kita duk. Mari daripada belah tangan tu ni. Pop pop pop. Terima kasih dah sudi datang. Acara ni hai. Balik nak sampai sini ke 3 kali sak. Terima kasih daripada gapo kok juga. Kru dah. Ada. Terima kasih. Kok ya sudi datang. Cikgu. Oh cikgu lagi ada. Terima kasih banyak-banyak. Ning, biasa makan sup goreng boleh puasa? Biasa. Sok moi kita duk cari dia jarang. Ya. Hari ni dia mari cari kita Ming di Sungai Padi. Ya. Sup goreng pakcu. Ada sup boleh ni. Ada dah. Terima kasih dah. Mari daripada jarang. Ada jarang. Kita jumpa pula. Tak lepas kalau umur banyak dah. Kita jumpa kali lagi. Terima kasih. Alhamdulillah Ming, sahabat kita daripada Malaysia. Kita duk duk esok ngubung. Dah culung benar. Tapi tak aja boleh jumpa lagi. Bang kali jumpa. Takdir Allah Taala hari ni baru boleh jumpa. Masya-Allah luar biasa. Terima kasih habis sudi datang acara Hai Umar. Sama-sama. Moga berkat rumah insya-Allah. Amin. Di hari ni orang duk tengok kata saya ada isteri dan anak dah. Salah satu dia mari dengan kita kena pergi tangan dengan Pia Ming. Email. Tok Imeh. Amin tahu tak Tok Imeh hak habis nikah tu siapa? Ni. Laki ni lalu. Ni habis ding ni. Ni. Salah satu Tok Imeh hak orang akad nikah saya ni dah. Tapi kali tu lah Tok Imeh. Dak dah hak yang dua yang tiga dah. Akad pula dah hak yang dua yang tiga ni. Mek, betul mek. Cuba cuna sehat au sikit kau pada foto bening lu bilo nak bening. Masya-Allah. Saya pada tak bening. Oh. Ya bagi mu. Baik glamour dah. Jadi kita nak jadi kelebihan dalam kehidupan kita kena ada keluarga. Amalan kita akan naik 70 kali ganda. Masya-Allah. Kita nak apa lagi? Insya-Allah. Usaha ada doa insya-Allah akan boleh. Ya, bening lah dah. Pada duk pergi mari duk kaca tahu mana. Bening, nak bening. Pakai nak kena pergi nak kau le pakai kelapa kena. Ya. Baru rezeki pun nambah. Ni hak bagi jadi. Terima kasih saya tengok. Sama-sama. Kita mai tengok awak-awak soho be. Lu nyanyo. Gua pinggir dah. Sobai sungguh. Gua pinggir dah. Tak. Dah bukit sedap ho. Biar. Tapi sedap sungguh kalau dak dekat mah ni market 6 dah. Bukan kita nak buat orang tengok kata fok wak goni ni bukan kata duk angin kau mau juga. Ciu-ciu. Jadi orang-orang duk bahaya kata kena layan molek Kita buat we jadi super ni. Sebut kata Fiza vlog dia tak kenal. Ramai kenal ke? Katakanlah hap. Dak amak tak luar dah hari ni. Oh, luar. Beceng tanah lagi. Adik-adik. Ya, alhamdulillah. Di pan main apa? Ni rumah apa? Basmi apa? Basmi Channel. Oh. Enggak. Hari nak pergi lalu kan pergi dulu. Hari ni Kak Dia salah satu kedai baris 10 kok ni. Biasa jual baris 10 kok. Kalau kita beli baris tolok gini ni dengan dia tak siapa ni 10 kok. Beli baris lozeng tu lah. 12 karo dedal itu dengan harga tak apa 10 kok ada baris ni. Salah satu orang muda buat bisnes besar. Dan salah satu Kak Dia juga, kedai dia ni salah satu sponsor channel kita. Terima kasih banyak-banyak Kak Dia. Sudi datang acara naik rumah. Makan lagi ni? Sudah makan dulu tu. Terima kasih dari hati. Alhamdulillah Ming, kalau sebut kok segi nasi, Ming dah kalau sorang-sorang merdu Ming kenal wong apa? Syafiq Kelis. Kalau kau ni Ya pas yo rumah dekat Ming dengan rumah Ben ni. Ya. Pas hari ni abang jemput dia, alhamdulillah Ming. Awak dia rata Ming. Mari juga Ming. Ni tak cukup ni dah. Cukup dah ni. Setengah. Mana tu biasa kalau grup Fak Ben ni, buat Fak Ben ni berapa ke? Golek kalau cukup tim tu 9 8. Mana tempat orang ni tak cukup lagi. Apa ambil kita dengan Fahmi lagi cukup boleh. Lagi. Terima kasih dah happy dah. Bayi ni gua rumah pak lagi ni. Bagi daging lah kita. Lepas ni abang mani dulu kat dah. Kat ni gua dah. Mani ni salah satu saya cari lah kita ni biasa duk dengar lah suara awak-awak abang-abang dia ni dah. Lalui jalan sepi.
ayat kata kalau uwi demon kalau uwi kita tahu. Masya Allah. Dulu kita rajin dengar kok. Orang cuma royak kalau lah nak uwi contohnya baju. Ya. Uwi baju hak kita saja. Ya. Tapi hak kita ni lah ni balik. Uwi hak akan dah. Tapi nak yang demo kena tahu tu. Tapi kita saya. Turut harga kita ni nyata minat kita tak minat ke. Tapi kalau lah ni Uwi salah satu orang pertama ni Uwi bagi gini kita. Jadi berhargalah bagi pang ni. Dah. Ya. Terima kasih. Pemari daripada sahabat. Sahabat ni dah kita kena asal-asal dengan dia ni dari telefon. Betul? Dah duk jumpa gitu ni. Kalau masuk ni tak jumpa lama dah. Pas jemput dia mari asyara naik umur. Dia pun sudi mari ni. Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Dengan buah tangan bagi yang sangat luar biasa weh. Boleh weh ni weh. Boleh weh. Ni salah satu dah awak-awak influencer duk mai kok segi page gi orang lama ni Gigu ni. Page Gigu ni kita ingat kita ni tak tahu mana gini dia duk mai dah. Pas masuk ni dia tak ada mana nak mai kok page ni. Dia buat turki salah satu ke. Keren. Lepas tu duk main beli duit. Duit lama tu. Bagi pegang bagi kakak rumah. Mai kok tu dah. Boleh kok tu dah. Masya-Allah. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak-banyak sungguh hak bagi rumah dah. Ya. Alhamdulillah dah saya sebagai caupak hak cak ngan naik rumah ni dah ucap terima kasih kepada abang-abang belakang. Terima kasih. Ya, Mai tu ngati baru ni. Okey. Jadi naik rumah Dah baru. pengatin dah okey. Okey ya. Cuk dah. Pakai cuk kat tu dah. Dah nak sebut lah. Boleh nak sebut tapi takut-takut abang wan nak ke lagu mana. Pakai cuk nak bagi tu. Tapi bos kita nak dah ni. Bos kita nak yang Beli, dua. alhamdulillah. Orang yang dua, yang tiga, yang empat akan ada. Beli. Apa? Ning lah hak super color tu. Tu kan. Makan sel lah. Agak dia agak. Asal kelik di pak kau tu katuk pintu gong. Begitu. Kecik haja lah. Makan sel lah. Kalau pun kecek saja dak percaya. Kalau apa nasihat ni takut. Yalah beres. Salah satu abang hok kita biasa jumpa lah. Dah biasa pergi kedai lagi. Lepas tu kita pun padahlah dia juga supaya nak mari makan nasi weh. Dah. Hari ni siapa weh di Cinggai? Biasa ya weh. Biasa. Lagu mana weh tengok suasana sini weh? Molek amoh jom-jom. Suasana pokok kat hotel. Tapi dekat dengan demo. Ngacak baik lah. Ya. Terima kasih sungguh-sungguh mari daripada Nago weh dah. Nago, Salah ya. satu duk buat bisnes apa weh? Dua Jual baju. Live set dek. Duk di dekat-dekat dengan Caberia Collect dah. Lo ni balik dah. Balik dah? Bypass. Oh, lah yang lepak pula. Ayu Malang. Ayu Malang. InsyaAllah. Oh, duk dekat-dekat dengan Ayu Malang. Tapi lah. Salah satu baju neo fashion dekat dah. Okey, terima kasih banyak-banyak weh dah. Oh be, terima kasih banyak-banyak dah. Olo usah bawa upakan ke apa mari coba palang siang yang sangat luar biasa bayi. Boleh sudah nasib malam tak boleh lah kata. Tapi kita walaupun tak ada pun dah kita hajak ni menggo boleh awak bayi mari dah boleh cowi awak kapo dengar bayi dah. Tapi nak mari sampai ke lagu tu ada pandai kapo sini. lepas tu kita pun duk add juga kat atas bayi dekat luar ni. Pada debu yang pastikan hingga. Terima kasih banyak-banyak Abang. Kalau pian nak cari kumpulan anasyid ada buat acara gapo-gapo ngubung dengan Abang memang. Memang kau bayi boleh belakang. Boleh belakang dah. Gi belakang dah. Terima kasih dari hati sungguh-sungguh. Alhamdulillah dah. Hari ni Abang Wan sebelah Munduk. Salah satu sahabat kita juga. Ya. Dah. Sudi mari acara naik rumah cik-cik memang. Ya. Bok jaduh ni. Patut. Bok jaduh panso dengan isteri panso deh. InsyaAllah kita ambil berkat ni untuk masa depan tu haji pilih jiwa haji. Haji lalu lah. Haji lalu. Kalau nak umrah haji lalu. Bakal haji. InsyaAllah lah. Allah Ta'ala wi rumah. Dah masa depan dia naik haji dah. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak dah kawan-kawan. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. Hari ni Abang Fit Vlog siapa hari juga ni salah satu orang ada kelebihan di segi suara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
wattaqullah. Salah satu kelebihan Abang Fik kita dah. Setiap orang tu heavy kelebihan tak sama lah kau. Dah, ni Fik. Terima kasih. Sudi mari. Sebut kata Syayin. Kalau yang sangat luar biasa dikuasai, Tabai ni dah salah satu kedai tepi tembok. Biasa benar-benar lah dah. Tapi minum lekap. Tak lain tak okey bepak. Lasuk tu bek Thairak min. Aduh. Ku mana bepak kau yang boleh pergi bepak? Aku mana bepak? Yo tak apalah, yo jalan main dah. Tengok orang dia tu pukul itu ada. Oh, kau gege ada lo ni. Lo ni Malah nak tarik bepak. malah. Jauh so dia insya-Allah dah. Kalau tu hebui tak ambil dulu. Ya, kasih banyak ambil sama, apa dah. ya. Ini ngabesi siapa juga min dicerai daerah Sungai Padi. Besok lagi dah sini. Cengeng sego juga tu. Nak bagi kaya sakak apa ni kaya telak kau ni bau. Salah satu mungkin saya nak apa beda. Orang pesan sejenis buat turki warning ni tu modal ni. Dah. Baru ni kita ingat besi ni kita kenal dia jual sejenis baju budak. Langsung ni duk mai bau besi dah. Salah satu nampakkan telak dia luar biasa ni. Sebab kena ai bau dia ni memang pakai lekak ni. Jadi ni saya duk bang ni besi. Bang pakai dia apa boleh ni? Rentah. Tengok mi abang boleh habis dah. Sedikit lah untuk awak. Alhamdulillah lah. Jadi salah satu kita nak tengok yang cara-cara untuk segi nego ni. Kita kena usaha ni dah. Yalah sini. Barulah nak boleh berjaya tu bukan duk mudah, tapi bukan duk payah. Dia usaha boleh. Terima kasih kepada Besi dah sudi datang acara buat makan kat rumah sikit sini dah. Terima kasih. Alhamdulillah beres. Salah satu bagi orang panggil apa ni maksud ni? Apa ni? Kan duduk tengok video. Kacik main daripada kacik dah. Anak maksud ni. Tok dara kita be duduk sebelah kapal baru dah. Oh, tengok tua berakal lagi ni. Yalah dah. Boleh mari derak-derak maksud dah. Nah, dekat apa je. Salah satu duduk sini. Buat dulu dah. Nah, ni be. Terima kasih Haji dah. Kau maksud apa dia ni? Kacik dengan alun. Terima kasih Haji dah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gangster Arab Melayu. Arab Melayu. Tapi boleh kata Cina. Kita duk Cina patah. kita duk behel kata buku belah. Dak Ali. Ada surat ah? Ni saya kumpulan gangster Arab Melayu. Boleh. Lagi coba langsung sikit dah. Boleh. Dah kita ambil lampung kan buat demo tu. Kita ambil lampung kan buat yo dengan apa ni? Syafiqli dah. Ni parok je. Mai pula. Oh, mari beres. Lalu ni kita mah kan lu makan dah. Kau nak colo? Kali. Kawe KB oleh KB. KB kena main dua orang dengan yo. KB. Ini apa maksud KB tu Bang? Ubah. Kobe. Alhamdulillah beh. Hadiah daripada kumpulan gangster Arab Melayu. Salah satu kumpulan hak terkenal jugalah kalau lola ni. Kebanyakan orang duk jepuk lah buat dia ni. Duduk nasib dah. Tempat perintah di daerah masing-masing dah. Hari ni punya kata dua tempat. Dua. Salah satu Jairan dengan Lampau. Luar biasa. Malah pada. Ya. Tempat kalau buat habis jadi tak semua dah ya. Saat ni banyak lagu lah ni yang curi dah. Jadi kita nak ucap terima kasih lagu mana? Kita tu je suruh mari makan nasi. Tapi awak dia ya tu. Kalau mari sini dah you nak win lah. Awak-awak boleh dengar suara dah, boleh dengar nasi. Jadi dia curi suruh hak ni. Lebih kurang apa lagu dah. Jangan nak ke banyak. Ya medley hak ni kita buat medley. Tu. Mula-mula kita boleh dengar dah lagu Yasir Lana dah. Daripada dia memang luar biasa lah kita. Yasir Lana KB. Ni. Kita okey ni. Ni. Patu dah. Kalau kita nak ayat atau kena. Mesti kita buat tu memang perih sungguh. Kita nak jadi nampak biasa cara kita tak ada duit. Terima kasih beres, terima kasih dari hati sungguh-sungguh. Dah kumpulan gangster Arab Melayu beres. Alhamdulillah hari ni sahabat daripada Pacok. Salah satu kita pernah temu dengan dia tempat Mak Amran. Kerana waktu tahun ni pala super pakai perak Mak Amran dah. Lepas tu kita bolehlah dengar suara dia yang sangat luar biasa. Suara tinggi bang. InsyaAllah. Corak lagi. Boleh. Buat lagu ke apa bang? Agak bang.
Tengok aku ada. Merah. Cumi sikit Nak bila lah ni bang. Ha. Dekat kita. Rindu, rindu serindu rindunya. Okey. InsyaAllah. Lagi Tak kira kita buat. Lepas tu kita terima kasih juga kepada kumpulan-kumpulan dia. Saim. Ni, aku boleh ni. Wow, lakon ni. Alhamdulillah. Nanti kita tengok bersama. Terima kasih kepada tim ngantuk Nebel Pak Dado. Salah satu kapur isteri saya dah. Sudi mari acara. Buat makan ni ngomong. Terima kasih Abel dah. Sama-sama kepada Cirayu dan keluarga semua. Semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan tunggu apa tamro itu Nebel. Ming, kalau sebut dunia boleh akhirat tak rugi siapa Ming ingat Ming? Abang Fauza. Abang kawan? Nafan. Nafan. Hari ni dia siapa juga Ming kapur kita Ming. Lepas tu nak ayat tahu saya ni kali pertama juga boleh jumpa baik ni dengan dia. Biasa duk main komen-komen dalam telefon. Sama-sama tak faham. Sama tak faham kita komen bahasa Sia, apa komen bahasa Rumi. Ya. Boleh. Tak reti. Ya tak faham. Cuma hari ni pun sama-sama tak kenal jalan. Merah. Dek mari daripada Malaysia lagi ni. Masya-Allah. Ini ya, kali-kali pagi nak ada. Ha, kita pun baik ni. Kita pun terang panggil ya kata kalau demo tak dekat gapo gitu ini demo ke siapa. Tapi siapa sungguh? Dengan izin Allah Taala mi boleh mari jumpa mi dah. Mi pun kali pertama kok. Kali 2 dah ni. Oh, 2 dah. Jumpa mo tu lagi. Baik, terima kasih banyak-banyak dah sudi mari acara wak makan hak umur cik dah. Ya, terima kasih. Hak ni daripada gapo ni Beming? Daripada tinggal Fawan Mai. Tim ngan Fawan Mai salah satu kumpulan rock tu. Yalah Rak Beming. Ha, ni. Hei, payah ni Beming. Beming ambil di pokok kayu sama mana ni? Ambil jinggo. Tengok ni hak dengan Reron. Ha ni. Ni, semnak ngan Reron. Oh. Beres. Oh, ada stiker dah. Okey. Fawan Mai tergerak lagi kan ni. Ramai weh. Oh. Ya nah. Bah. Alhamdulillah weh hari ni pak cara saya sebelah lik mak saya. Adik mak lah ni dah. Ayah Li. Salah satu ingat dulu kok. Weh hilang duit saya ni. Jadi yo ni duk kerja hajai nak ya tau. Tapi kita pada yo klik mari acara ni kau. Kau klik kau layan. Ada hak bepak ni mana. Oh masya-Allah sungguh-sungguh best. Sudi klik mari mi hajai perjalanan ni kakak dengan Pak J, pas klik 8 J. Minyak hampir dekat 4,000 kok 5,000 kok. Ni mahal lah ni. Insya-Allah ya Li dah. Nanti kita pergi pula dekat yang ni. Terima kasih banyak-banyak daripada Pak Saudara kita. CEO MK Diesel. Ada, waktu duk makan kek nani tak nak pergi tu Nih. Orang duk kit kon ni. Cara-cara nak proses, cara-cara nak buat kek lagu mana, cara-cara nak pecah franchise, nak atur lagu mana. Mari daripada dia dan isteri dia. Mereka berdua ni hebatlah. Hak saya nak ucap terima kasih benar-benar. Dah, Abel sudi marilah acara kita buat naik rumah cik-cik. Pagi-pagi Abel mari ni tak super hari ni dah. Jauh pergi cari ni. Kota Baru. Oh lu. Masya-Allah benar-benar dah. Super ngafim dah Syam ni. Saya nak yakin dia orang hak mari belah lah. Tak buat main bagi tak apa. Buat mari bagi kecil ke besar, tak ada gapo min jadi harga belaka bagi kita. Tapi hak kita nak ucap terima kasih benar-benar. Demo siasa nak masuk mari ben. Super ngabel dah. Terima kasih banyak-banyak. Dengan kak ke kak. Okey ben, terima kasih. Alhamdulillah ben, influencer terkenal juga ni salah satu Nadia Haha. Oh Nadia Haha dah. Salah satu yo ni Chong Mata Tan juga lah ada tim ngan dia dah. Salah satu Rojak dah. Rojak. Muncul lagi tau Rojak. Salah satu Rojak. Rojak. Oh ni mana ni? Oh ni baru Rojak start. Ya dulu tu nama Timur dulu. Bang tu Timur tu mati dah. Jadi dah Allah lah ni. Topa. Oh jadi ni tim ngan ni duk main pelakon. Ya. Oh ni nama gambar hak ni? Lemu. Salmo. Salmo lu. Nama dalam channel Salmo Rojak Topa Nadia. Marie. Waktu tim ngan lain ada dah seorang lagi. Lagi. Saro. Oh tu Saro. Saro. Dah tahniah dah bepang dah boleh. Hai rumah baru ke pergi ni ke? Ya, alhamdulillah be. Hari ni Abel Rodi official. Salah satu influencer terkenal. Official channel. Official. Kita dah orang kita TikTok kuat dah jadi nak lupa gitu. Ini salah satu
Orang panggil kata tuyang bagi kita be. Dalam cong kita ni hak ada sai berita-berita, hak kita ada istihar berita-berita gini kita tengok yo. Hak ni kita yak sungguh ni. Kita tengok Abang Rodi. Sebab bo kita tengok yo, jadi yo baca berita. Mula-mula serah terpayah Bedi. Bo tengok Bedi boleh buat tak okey tak boleh buat. Kita pun boleh buat tapi buat cara darat kapo-kapo kita be. Pakai gitu be. Terima kasih Adi dah. Okey. Lama kira kat hijau lah. Nak gua darah tepat Oh, banyak orang ni. Aduh. Main pak gula dah ni. Tak rasa apa. Yo, dah. Okey, sudah dah. Kau malu. Lepas tu dia kasih dah. Alhamdulillah dah selesai dah be. Selesai dah gini dik. Kau ada dia orang duduk main rai-rai. Selesai dah malam ni. Selesai malam ni dah patut nyipel lah. Dah. Saat ni kita duduk pajak atau tak ada dah tapi duduk mari lagi rai-rai dah. Jadi saya nak ucap terima kasih dari hati sungguh-sungguh. Dah hok mana saya padah mari, patut orang boleh mari ataupun orang tak boleh mari dah. Hok boleh mari, bawa barang atau tak bawa barang, ucap terima kasih benar-benar dah main makan ke apa. Dan hok tak boleh mari pun tak ada duk gapo. Kemungkinan remo sibuk ke apa. Tapi hok saya nak minta maaf. Minta maaf lah kalau remo mari tu lahir tak ada dah tak sempurna molek. Lepas tu kita nak minta maaf juga hok orang, hok kenal kita kenal. Tapi kita jadi tinggal lupa gitu dah nak minta maaf dari hati sungguh-sungguh. Takut dah duk sedih hati baik no. Dah pantak padah kita bukan gitu kita nak padah tapi wak kau kata kadang dengan ketanan dia cari tak jumpa baik itulah. Tu minta maaf sungguh-sungguh baik. Lepas tu kita nak terima kasih lah tu. Tengoklah barang-barang ni hak orang wak saja gugu baik itulah baik. Banyak benar-benar jadi bagi saya ni luar biasa benar-benar baik dah. Sebelah ni dah. Jadi saya pun duk mikir juga lu. Siapa buat mari dah? Ni pesen Skoda saing-saing orang le kampung dah. Ada orang hak tak buat mari pun banyak. Tu bit style Skoda buat air gula ada orang main makan. Hak tu tak ada gapo muka kita pun duk niat dah kata nak buat. Dah we makan orang bawa mari kita punya ambil kalau tak bawa pun tak ada duk gapo. Tu. Jadi alhamdulillah dengan daging pikul lebih tu cukup kita duk naling ngak-ngak cuma kalau fak mai rak betul tu jadi tok buffet tu pasal ebok dia gitu lah dah. Sebab kita nak jadi boleh belakang orang hok mari dah. Ni lah terima kasih dari hati sungguh-sungguh be lu. Saya diri pun jadi tak suka lu bagi mari kok mana lah. Masya-Allah benar-benar dah. Kali pertama saya buat style peseng acara lagu ni Jadi alhamdulillah lah dengar orang mari dah. Saya tak lupa juga be dah. Saya nak ucap terima kasih dari hati sungguh-sungguh kepada orang hok duk berlang be. Salah satu orang hok mari nolong. Dah tak kira di segi mak dau kita kau orang kampung kau anak beranak kita ikutlah pia-pia hok mari nolong sebab berlang ni letih daripada berang lagi be. Berlang ni kena duk wak gitu gini. Hok berang ni kita nampak barak siap dah nak boleh jadi siap tu be dah. Lu habis bila letih lah yak mareng lagi awak-awak dia. Pas hari ni pun duk apa boleh wadu juga. Dah betul tak ada be. Jadi lola ni nak yak terje nak masuk ke 10. Masa saya nak relax dah be. Masa tak ada orang dah lah. Kalau lah ada silap salah, saya minta maaf dari hati sungguh-sungguh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.